dalam ayat lain Allah kata, aku akan uji kamu melalui orang lain. Ada orang yang orang kata apa, kalau klien dari neraka lah, ibu mertua dari neraka lah, itu semua adalah memang Allah punya ujian untuk menguji kita. Dan ada orang kita tengok senang je. Siapa contoh orang yang paling senang sekali? Baik, selamat kembali bersama kami berdua. Apa khabar Malaysia? Zahan Rashid dan juga Arif Muhammad. Dan di hari Jumaat yang mulia ini, bagus dan juga molek kiranya kalau kita nak sentuh sedikit berkenaan dengan topik-topik yang bersifat ilmiah yang mungkin sama-sama kita berkongsi pahalanya hari ini. Dan kita nak berbicara soal satu topik, janji Allah itu pasti. Zahan, kadang-kadang kita diberitahu kan bagaimana kalau kita buat sesuatu, hikmahnya tetap akan ada. Allah akan bantu rezekinya, tetap Allah akan bantu. Cuma caranya berbeza kepada orang yang berbeza-beza. Jadi kita kenalkan kepada anda tetamu di studio berkenaan dengan janji Allah itu pasti bersama kami, iaitu Ustaz Nu'man yang merupakan seorang pendakwah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Arif, Zahan sihat? Ya, Alhamdulillah. Kita bila duduk sebelah Ustaz ni, kita mengharapkan kita dapatlah sedikit aura Ustaz sebenarnya. Ya, Allah. Saya bila Ustaz Nu'man datang ni, kena banyak diam lah. Kita terus bertukar karakter Ustaz. Okey. Baik, apa pun kita kena teruskan berkenaan dengan janji Allah itu pasti. Ustaz, bila kita cakap janji Allah itu pasti, pastinya bersandarkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Cuma maksudnya janji Allah itu pasti bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita menyebut tentang janji Allah itu pasti, biasanya ni dialog siapa? Kan? Ni adalah dialog orang yang penuh dengan harapan lah. Kan, kita ni hidup susah kan. Tak ada orang yang hidup senang. Kalau dia hidup senang saja, dia mesti akan ada bahagian-bahagian yang dia tak perasan sebenarnya. Jadi hidup ni memang Allah ciptakan dunia ni memang untuk menguji ketahanan kita. Ini adalah kilang, macam kilang handphone. Dia sebelum dia nak keluarkan satu handphone yang tahan lasak, dia kena test dulu, dia baling, dia ketuk dengan hammer ke. Jadi kat mana dia buat tu? Dekat kilang. So kita berada dalam kilang ini. Orang yang betul-betul boleh tahan saja yang layak untuk menduduki dan mendiami syurga Allah SWT. Jadi maka segala ujian yang Allah berikan itu sebenarnya tanda Allah beri perhatian kepada kita. Yang kita risau Allah tak beri ujian langsung. Allah biarkan kita. Itu risau. Aku tak dites ke? Ke memang dah terus disqualified terus? Itu persoalannya. Jadi bila kita sebut tentang janji Allah itu pasti ni, mungkin saya boleh petik daripada surah An-Nisa ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dan janji Allah itu pasti. Janji Allah ni bukan hanya syurga neraka saja. Janji Allah ni banyak kan Allah sebut dalam Al-Quran kan. Antara yang saya boleh sebut kan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Kita yakin tak dengan janji tu? Kadang-kadang kita tak yakin tu yang menyebabkan kita hilanglah kita punya tahap keimanan tu kan. Jadi Allah kata Allah confirm bersama dengan orang-orang yang sabar. Ataupun setiap inna ma'al usri yusra. Kan surah Asy-Syarah kan. Setiap kesusahan ada kesenangan. Kita tahu benda tu. Kan, kalau kita muhasabah, kita tahu. Tetapi bila kita menghadapi kesusahan tu, seolah-olah macam dah buntu lah. Hilang pedoman dah. Habis tak ada, habis lah aku ni. Sadaqallahul azim. Maknanya, tetapi sebenarnya kita tak tahu. Kita kena tahu yang setiap kesusahan itu adanya kesenangan. Jadi janji Allah itu pasti. Kita kena yakin dengan Allah. Allah itu bersama dengan sangkaan hamba-Nya terhadapnya. Kalau kita sangka Allah ni dia tak tepati janji, Allah kata, okeylah, aku tak tepati janji lah. Tetapi Allah tak akan macam tu. Allah akan tepati janji juga. Wallahualam. Ya. Cuma kadang-kadang kita sebagai manusia Ustaz, kadang-kadang kita rasa terduduk, terfikir, kenapalah lepas satu ujian, ujian yang lain datang lagi ujian yang lain, Ustaz ya. Mungkin kita sebagai manusia, kita rasa macam menjadi tanda tanya apa yang dilakukan. Saya pernah baca Ustaz ya. Ada yang mengatakan bahawa sebenarnya bila kita diuji dengan tu, kita tengok balik apa yang kita pernah lakukan. Mungkin kita kisah-kisah silam kita, mungkin ketika kita muda dahulu. Tapi pada masa yang sama, ada juga yang muhasabah diri. Mungkin ada sesuatu yang besar yang Allah tengah sediakan untuk aku sebenarnya. Ya, betul. Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan sedikit. Ya, betul. Biasanya bila kita mengalami kesusahan tu, orang yang beriman. Orang yang beriman, bagaimana dia berinteraksi dengan ujian Allah SWT itu berbezalah. Bila mana tengah jalan-jalan tersadung kan. Tersadung pun. Orang beriman dia akan muhasabah. Ini mungkin
dia sama ada dua. Sama ada Allah nak angkat martabat kita ataupun Allah nak ampunkan dosa kita. Kan? Sekecil-kecil perkara, kan? Jadi kalau tiba-tiba kita ada orang kutuk kita ke, walaupun itu yang dilakukan oleh manusia, tetapi boleh jadi itu Allah nak uji ketahanan kita tu tadilah. Kan? Nabi SAW pun orang ataupun makhluk yang paling, bukan orang tau, makhluk yang paling Allah sayang, Allah buat macam mana? Kena baling batu sampai berdarah-darah, kena kutuk. Siapa kutuk dia? Bukan orang tak kenal, pakcik yang paling rapat dia kutuk dia. Jadi betul lah apa kata tadi, bila mana kita lalui memang kita kena muhasabah. Memang itu pun tujuan dia. Mungkin dan aku ada buat silap sebelum ni. Kan kita kena beristighfar, kembali kepada Allah. Sebab itu Allah kata beruntunglah bagi mereka yang kembali kepada Allah. Kalau kita melihat orang yang ditimpa musibah, apa doa kita? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa Nabi ajar kita cakap itu? Supaya kita ingat kan, kita ni milik Allah dan kita kembali kepada dia. Itu secara ringkas lah. Ya. Baik, Ustaz, kita yang beriman ataupun mereka kita sebagai manusia lah, hidup dalam fitrah yang biasa, seiring semua manusia, ada yang diuji, ada yang tidak diuji. Kadang-kadang kita yang mungkin kita hari-hari solat dan berdoa dan mungkin kita tak ada buat salah, tapi kita yang teruknya diuji satu-satu buat kata Zahan tadi. Tapi mereka yang biasa-biasa tak diuji pula, malah lebih senang hidupnya, Ustaz. Macam mana kita nak, kenapa mereka senang tak diuji? Kita ni tak adalah jahat sangat tapi bertubi-tubi, Ustaz. Macam yang saya sebutkan tadi, dunia mazra'atul akhirah. Maknanya dunia ni adalah ladang akhirat. Kita ni kilang. So kilang ni dia bukan hanya diuji dengan kesusahan sahaja. Allah sebut walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wabasyiris sabirin. Kami akan uji kamu dengan kesusahan, dengan kehilangan orang yang tersayang, dengan kesempitan, dengan kelaparan, dengan keuntungan. Dalam ayat-ayat lain Allah akan uji kamu dengan diri kamu sendiri. Dalam ayat lain Allah kata aku akan uji kamu melalui orang lain. Ada orang yang kata apa, kalau klien dari neraka lah, ibu mertua dari neraka lah, itu semua adalah memang Allah punya ujian untuk menguji kita. Dan ada orang kita tengok senang je. Siapa contoh orang yang paling senang sekali? Firaun. Tak pernah sakit. Sepanjang hidup dia tak pernah sakit. Dia boleh turunkan hujan. Maknanya dia bukanlah dia turunkan hujan pun. Hujan Allah bagi hujanan. Maknanya itulah yang sebenarnya yang bahaya. Ada satu istilah dia panggil istidraj. Istidraj ni kalau bahasa Arab dia daripada perkataan darajah, tangga. Maknanya Allah dia, kalau kita jatuh tangga satu sakit tak? Tapi kalau kita jatuh daripada tangga 10, lagi magnitude impak dia lagi teruk. Jadi istidraj ni Allah tak bagi dia jatuh terus. Allah bagi dia lagi naik lagi, dah tinggi, jatuh tu. Jadi na'udzubillah min zalik, kalau kita diuji, anggaplah kita bersangka baik adalah Allah sayang kita, Allah nak ampunkan dosa kita, Allah nak kita berubah, Allah nak kita jadi orang yang lebih baik. Tapi kalau kita diuji dengan kesenangan, ini kena berhati-hati. Yang ni sebenarnya lagi kita kena berhati-hati. Tiba senang semacam je. Nak tahu kalau kita, antara tanda-tanda istidraj adalah kita senang tetapi kita masih tak buat apa yang Allah nak. Kita masih tak jaga solat, okey je. Kan tu ada orang kata, saya okey je, saya tak solat pun okey je, dapat berjaya je. Hati-hati. Itulah na'udzubillahi min zalik, daripada istidraj Allah. Dan ada juga yang kata sebenarnya sesuatu ujian tu Allah tidak akan uji sekiranya ia melepasi kebatasan kita, penerimaan kita. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama dengan penonton apa yang yang tersirat di situ sebenarnya. Yang tersuratnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tu ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Dia kata Allah takkan uji sesuatu benda yang kau tak mampu. Maknanya apa saja yang Allah uji, kita pasti akan mampu. Persoalannya, mampu apa? Mampu selesaikan ke? Tak. Orang Gaza kan, adakah dia mampu hentikan peperangan tu? Dia tak mampu. Tak mampu. Mampu kat situ bukan mampu selesaikan. Tapi kita mampu bertahan. Mampu bertahan dan mampu mengekalkan cinta kita kepada Allah, mengekalkan keimanan. Dia tak adalah sampai kau dah tak boleh dah. Sebenarnya kau boleh. Melainkan orang-orang yang diuji dengan sesuatu benda yang memang
macam yalah dia kena stroke, dia tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa dah. Itu lain lah. Tetapi maknanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tu maksudnya segala apa yang Allah beri kepada kita, ujian, senang susah, kita mampu bertahan. Sama juga dengan senang. Kalau kesenangan tu sebenarnya kesenangan yang mampu kita tahani, mampu kita sabari. Dapat beli kereta baru kena sabar. Diorang tak sabar, tak sabar nak tunjuk kat Facebook, tak sabar nak cerita kat orang, tak sabar nak tunjuk kat kawan kan. Tak boleh, kau kena sabar juga. Bukan hanya susah je, senang pun kena sabar. Wallahualam. Baik Ustaz, imam pula dah, iman ni dalam diri kita kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Yazdaz wa yanqus, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang berkurang. Macam mana kita nak memastikan mungkin dari sudut amalan yang boleh kita buat supaya keyakinan kepada Allah Subhanahu Taala bahawasanya janji Allah akan hadir, akan tiba walaupun di hujung, sentiasa kita pegang. Ya. Itulah iman kita ni memang naik dan turun. Ada satu kali tu seorang sahabat kan, dia kata dia mengadu kepada Saidina Abu Bakar dan juga kepada Nabi. Dia kata, aku ni rasa macam diri aku ni munafik lah. Sebab apa? Sebab bila jumpa dengan Nabi, bila duduk dengan Nabi baik, bila balik aku lupa. So Nabi kata apa? Kalau engkau jumpa aku baik, balik jumpa baik, sentiasa baik, malaikat turun akan bagi salam hormat dekat engkau. Nabi cakap, maksudnya kita ni manusia. Kita ni lemah, kita ni bukan Superman. Kan? Kita nak jadi bagus semua benda. Kita cuba, tetapi Allah yang menentukan kita mampu ke tidak. Jadi macam mana kita nak kekalkan tu? Macam mana? Antaranya, banyaklah. Tapi antaranya adalah dengan kita jaga hubungan dengan Allah. Kan? Sebab itu kita kena jaga solat. Walaupun solat tu kita tak khusyuk ke apa ke, jaga solat. Quran tu jangan tinggal. Kan? Yang ketiganya, persekitaran kita siapa? Kawan-kawan kita siapa? Kalau yang terbaru saya tambah, digital, tengok apa? Kan, tengok page apa? Dekat movie, tengok movie apa? Itulah, wallahualam. Baik. Banyak sebenarnya lagi soalan kita nak tanya pada Ustaz. Tetapi masa agak singkat sedikit pada hari ini Ustaz. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Luqman selaku pendakwah di atas perkongsian bersama dengan kami. Kita berbincang tadi mengenai janji Allah itu pasti. Mungkin sedikit kata-kata daripada Ustaz Arif saya juga. Pula tak adalah. Saya ambil balik kesimpulan Ustaz Numan tadilah. Maksudnya kita jaga hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah, hablum minan nas kan. Supaya insya-Allah keyakinan kita, ketaatan kita, hati kita tetap pasti Allah itu janjinya akan hadir juga. Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih itu ucapkan kepada Ustaz Numan sekali lagi dan kepada anda terus bersama kami. Kita akan kembali selepas ini. Apa khabar Malaysia?